Penyelidik Malaysia hari ini mengumumkan kejayaan pertama pemindahan memori antara haiwan makmur. Kajian yang diketuai Dr. Zul itu membuka kemungkinan baharu dalam rawatan kehilangan memori. Kami tidak memindahkan pengetahuan, kami memindahkan pengalaman. Aku Arif, seorang pedagang memori. Tapi makin lama, aku rasa macam ada sesuatu yang hilang. Apa benda ni? Begini ke Perak dulu? Tak pernah aku bayangkan semua ni pernah wujud. Sungai ini pernah menghubungkan begitu banyak kehidupan. Mereka membina masa depan dengan ilmu dan meninggalkan sesuatu untuk kita. Aku mula faham. Warisan bukan sekadar apa yang kita lihat. Warisan ialah apa yang kita ingat. Baru aku faham kenapa warisan itu penting. Dan aku faham macam mana ia boleh hilang. Sedikit demi sedikit. Bila manusia berhenti mengingati, kenangan mula pudar. Barulah aku sedar, pedagang memori sebenar bukan menjual kenangan. Mereka menjaganya. Mereka memastikan ia terus hidup untuk generasi yang belum tiba. Pedagang memori besi 2050. Aku bukan yang pertama. Mungkin aku juga bukan yang asal. Jadi, siapa sebenarnya aku?